rakyat Jepun dikenali sebagai antara masyarakat paling rajin bekerja di dunia. Bukan kerana paksaan, tetapi kerana budaya di Jepun. Bekerja bukan sekadar mencari gaji. Ia adalah soal maruah dan tanggungjawab. Datang lewat dianggap tidak menghormati orang lain. Kerja sambil lewa dianggap mencemarkan diri sendiri sejak kecil. Rakyat Jepun diajar membersihkan kelas mereka sendiri. Dari situ lahir sikap bertanggungjawab tanpa disuruh. Di pejabat, pekerja Jepun sanggup bekerja lama, bukan untuk menunjuk rajin, tetapi kerana mereka percaya kerja yang tidak disiapkan hari ini akan menyusahkan orang lain esok. Daripada disiplin inilah, teknologi Jepun berkembang. Kereta Jepun terkenal kerana ketahanan. Mesin Jepun terkenal kerana ketepatan. Teknologi Jepun terkenal kerana kualiti di Jepun. Teknologi bukan dicipta untuk menunjuk kecanggihan. Ia dicipta untuk memudahkan hidup manusia. Kereta api Jepun boleh lewat hanya beberapa saat dan mereka akan meminta maaf. Robot Jepun dicipta bukan untuk menggantikan manusia, tetapi untuk membantu manusia. Gabungan disiplin dan teknologi inilah yang membina Jepun hari ini. Jepun membuktikan bahawa kemajuan bukan bermula dengan teknologi, tetapi bermula dengan sikap manusia. Disiplin Jepun yang membina teknologi dunia. Di Jepun, disiplin bukan hanya di tempat kerja. Ia bermula sejak zaman kanak-kanak. Pelajar Jepun tidak bergantung sepenuhnya kepada tukang sapu. Mereka membersihkan kelas, tandas dan kawasan sekolah sendiri. Tujuannya bukan untuk menjimatkan kos, tetapi untuk membentuk rasa tanggungjawab. Dari kecil, rakyat Jepun diajar satu perkara penting. Setiap ruang yang kita guna, kita bertanggungjawab menjaganya. Budaya ini dibawa ke alam pekerjaan. Di kilang Jepun, pekerja memeriksa hasil kerja mereka sendiri. Jika ada kesilapan, mereka tidak menyalahkan orang lain. Kesalahan dianggap sebagai cerminan diri. Sebab itu produk Jepun terkenal dengan kualiti. Bukan kerana mesin mereka paling canggih, tetapi kerana manusia di belakang mesin itu berdisiplin. Teknologi Jepun dibina atas prinsip ketepatan. 1 milimeter kesilapan dianggap kegagalan. 1 saat kelewatan dianggap masalah serius. Kereta api Jepun menjadi simbol ketepatan masa dunia. Jika tren lewat beberapa saat, pengumuman maaf akan dibuat. Bagi mereka, masa orang lain adalah amanah. Dalam bidang teknologi, Jepun tidak berlumba menjadi paling hebat. Mereka berlumba menjadi paling boleh dipercayai. Robot di Jepun dicipta untuk membantu warga emas. Mesin dicipta untuk meringankan kerja manusia. Teknologi bukan untuk menggantikan manusia, tetapi untuk menjaga maruah manusia. Di Jepun, kemajuan bukan sekadar tentang inovasi. Ia tentang keseimbangan antara teknologi dan nilai kemanusiaan. Dan inilah rahsia sebenar Jepun. Teknologi mereka canggih kerana manusia mereka berdisiplin. Negara mereka maju kerana rakyat mereka bertanggungjawab.